Apa kes yang terjadi dekat Daniel Garage hari ni? Macam ni kes motor Vario 350 datang buat nak check balik motor tak hidup kan. Tapi tengok ada receipt last buat top set dengan kita bulan 8. Lepas tu datang motor tak hidup kan. Tapi semalam kita check, tengok bunyi enjin tak ada apa, boleh hidup. Cuma minyak pun bau busuk. Tak parking lama sampai minyak pun busuk ni bau. Tapi kita tak check, kita tak sempat lagi. So banyak lah. Ini tak tahu tempat ni mungkin nak baiki accident sikit lah kot. Macamnya ni ketatkan handle. Ini service fork ni nak turunkan fork. Ini pun turun fork. Ini buat turunkan fork. Banyak pula fork hari ni kan. Rajin korang ambil ini buat, ini lebih kepada major service Ni banyak ni buat ni major service. Ini tukar tayar. Ini dia tukar tayar juga. Tukar tayar juga. Ini masalah berat-berat sikit lah. Macam tadi tu bagian walk in. Ni NVAC ni coolant campur dengan minyak hitam. Kita kena check balik water pump dia. Ini masalah tak charging Tadi aku tengok masalah tak charging. Aku tengok coil magnet tu ada sikit terbakar. Tapi tak sempat nak buat lagi kan. Pada tinggal lah. Ni motor ni, ini bearing gearbox pecah. Bearing gearbox pecah sampai efek apa semua lah. Tak apa ni tukar bearing gearbox apa semua. Settle lah masalah ni. Dua biji skuter ni NMAX lama V1. NMAX Avantis. Ini owner perempuan. Ini owner tak tahu, tak lelaki kot. Ini masalah blok calak. Ini kalau aku tengok pun aku tak tahulah. Ini tak ada apa. Kalau head macam ni nampak sangat ni leaking. Kemungkinan besar leaking belah dia punya apa ni, kau isi lah apa orang panggil O-ring bagian head tu. Blok apa habis calar. So kau tengoklah cap dia teruk mana. Ini level bocor teruk ni sampai minyak hitam kurang tu yang jahanam blok tu. Ini masalah dia punya trip puli depan tu, kat crankshaft depan tu makan dah loose lah. Tak tahu macam mana sebelum ni kan. So dia datang nak betulkan balik trip tu lah. So sini settle. Ini memang overhaul. Ini bearing apa? Ini gearbox jam. S1M gearbox jam ni jarang jadi tapi adalah few case kan. Ni S1M kat sebelah ni. Ini masalah gasket head terbakar. Gasket head terbakar. So coolant kering. So water pump apa semua bla-bla. Overheat lah macam cerita lah kan. Ni coolant kering akibatkan gasket head terbakar. So ni dah siap ni, dah pasang apa semua, dah settle dah ni. So masing-masing tengah bertukar lumus lah. Siapkan motor korang yang secepat mungkin lah motor korang yang hantar ni. So untuk korang bulan 12 ni special sikit. Memang kita tengah promo ujung tahun. Diskaun sampai hampir dekat RM100. Tengok apa yang korang buat lah. Tengok package apa yang korang buat. So siapa yang nak hantar major service, service top set ke, service CVT ke, boleh hantar. Macam-macam lagi boleh hantar dekat Daniel Garage mana yang dekat dengan rumah korang. Kita ada 6 cuangan. Daniel Garage Semenyih, TTDI, Serdang, Bukit Mewah yang baru buka. Banyak check ke mana yang dekat dengan rumah korang. Boleh apa-apa boleh PM kita dulu. Tengok slot and then terus datang. Tak ada masalah. So untuk korang yang nak servis tu boleh PM kita. Kompresor pun dah berbunyi Ini baru nak cuci. Ni aku tak jadi. Apa ni warna dah ni, crankcase ni. Ni hitam kering lah ni.